dengan sesuatu, daripada makan ni, daripada semualah aduk kat dalam mulut kita ni. Kalau elio kita ni bercampur dengan darah, darah bercampur dengan darah, air liur kita ni bercampur dengan makan ni, ada agak kita makan ni, kita duk lekat kot celah gigi, dia bercampur dengan air liur, sekiranya boleh beza di antara air liur dengan benda tu boleh beza lah. Dia kata kita telan dalam bab puasa ni, dia kata batal. Kalau gitu bab semayang pun serupa agak. Bab semayang pun kalau kita pergi telan air liur tu, dia kata batal semayang dengan sebab air liur tu dia bercampur dengan benda yang dengan najis ataupun bercampur dengan benda yang boleh beza. Tu dia. Tu dia masuk dalam makan, minum juga dalam semayang. Supaya kalau misal kata air liur kita ni bercampur dengan apa? Dengan cap, dengan apa? Nila semua tu lah dia panggil batal kat semayang. Kalau kita telan air liur tu. Ni dia panggil makan dan minum dalam semayang. Kita gigi, maka jika makan sedikit dengan lupa ataupun jahil, ia akan haram makan. Dia panggil makan dengan lupa. Lupa ni dia panggil Allah Ta'ala maaf semata-mata dah. Kalau kita lupa. Lepas tu pula jika jahil akan haram. Dengan bahawa dia jahil tak tahu kata haram, dia makan dalam semayang ni. Tapi jahil ni dengan sebab dia baru masuk Islam. Dia tak mahu gak kalau jahil kita ni lama dah masuk Islam, umur 15 lagi ni, hingga sampai umur 60 duk jahil lagi, dia panggil tak maaf tu. Hak tu dia panggil jahil dengan sebab kita cuai, dengan sebab kita prakmat, kita pergi tinggal belajar tu, hak tu dia tak maaf. Dia jahil hak dimaaf ni ialah jahil dengan sebab dia baru terima Islam. Dia tak ada yang nak belajar lagi bab semayang ni, ataupun dia saat ni duk jauh daripada ulama, dengan bahawa dia tak tahu nak tanya siapa dia bab semayang ni, duk jauh daripada ulama. Tu dia kata dimaaf. Jilat basah itu dia tak mahu meneleh tu atas bibir tu, kita masuk telan kelik tu tak boleh, tapi jilat basah gitu bekas dia tak mahunya elio ni kau meneleh tu baik luar tu, kita sengok panggil telan kelik itu tu batal. Tu batal. Tapi sekadar kita jilat basah tu tak apa lagi, dia panggil bekas dia aja bekas elio aja. Tengok lagi dia kata tiada batas semayang. Tiada batas semayang kalau dia jahil ataupun dia lupa. Kata dia ni duduk dalam semayang. Lepas tu dia pergi telan. Dan demikian lagi hendaklah meninggal memasukkan air ke dalam rongga yang membatalkan puasa. Bahasa itulah kita ayat dah. Tiap-tiap benda batal puasa dia akan batal. Hendak meninggal memasukkan air ke dalam rongga yang membatalkan puasa. Kita ambil benda pergi masuk dalam rongga, dia kata batal puasa. Supaya dalam lubang telinga ni, kita pergi ambil kayu ke, lidi ke, daun kok ke, sebuah dalam lubang telinga kita, dia batal puasa. Rongga ada 9 lah. Rongga yang terbuka ni ada 9. Di dalam bab puasa kita dah baca. Dia kata batal agak semayang. Batal agak semayang. Maka batal pula pada semayang, dia kata, dan lagi disyaratkan bahawa jangan mengerjakan rukun semayang sama ada qauli ataupun rukun fi'li. Rukun perkataan ataupun rukun perbuatan, serta ia syak pada niat takbiratul ihram. Serta ia syak pada niat takbiratul ihram. Ni dia. Mana syak pada takbir? Tu dia. Dia syak kata, aku takbir dak sana. Sekali kata takbir, sekali kata tak. Tu dia.
ataupun panjang lama syak dengan bahawa dia syak tu lama, dia panggil lama masa dia kata batal lah semayangnya, batal agak semayang. Kalau kita syak tu lama ni panjang masa tu dia panggil tak boleh gak, dia hukum terbatal. Dan lagi di atas syarat jangan niat ia hendak memutuskan semayang. Ni banyak kali kita niat nak berhenti semayang. Putus tu maksudnya nak berhenti. Niat kata nak berhenti semayang kita, batal. Batal lalu dah. Tak kira dengan cara kita taklid, kita pergi buat berekal dengan benar lain. Berekal lagu mana supaya kata kalau hujan turun aku nak berhenti semayang. Kalau kalau misal hujan turun ni aku nak berhenti semayang. Sebab apa? Nak pergi hakik baju, takut basah. Ataupun kalau si Zik ni mari setagi aku nak berhenti semayang. Dia tengah nak semayang dia. Lepas tu dia duk berjanji dia kata dengan Zik kata dia nak mari. Lepas tu dia pun Allahu Akbar, dengan bahawa dia ingatlah hati kata kalau Zik mari aku nak berhenti. Semayang aku nak berhenti lalu. Semua tu dia kata batal lalu dah. Sebab tu di sini jangan ia niat hendak memutus, iaitu hendak berhentikan semayang ataupun taraduk. Pada memutuskan dia taraduk ni dengan bahawa dia syak, sekali nak berhenti, sekali tak mau berhenti, tu tak boleh dah. Sebab dia tengah nak semayang. Tu ya. Lepas tu malak gu dia mari. Duk ting duk panggil di luar. Dia aku nak berhenti sekali, bosan nak berhenti, sekali tak mau berhenti, tu batal dah. Dah batal dah. Dengan bahawa taraduk ni dia panggil antara dua, dia nak berhenti ataupun tak mau berhenti. Sekali kita nak berhenti, sekali kita tak mau berhenti, itu dia panggil taraduk. Sebab tu semayang ni dia tak boleh dengan cara taraduk, dengan cara memutus semayang ataupun taraduk, dua-dua ni dia kata batal. Baik kita takbir semula dah, batal dah. Dan jangan taklid hendak membatalkan dia semayang seperti dikata jika seperti katanya jika datang si anu aku hendak batal semayang. Seperti ayat ni. Kalau si Zik ni mari aku nak batal, nak berhenti sekat ni. Tu banyak lagu tu ni. Maka batal semayangnya pada waktu itu. Pada waktu dia niat tu. Jadi masa dia taklid, masa ni dia niat tu, batas itu selalu dah. Bukan nanti Zik mari dah. Dia kata kalau Zik mari, aku nak berhenti semayang. Jadi batal bila lagi? Bukan nanti Zik mari. Dia batal tekah tu lalu dah. Tekah dia taklid tu. Bukan kata bahawa Zik start motor mari berhenti tu, baru batal tekah tu dah. Batal tekah dia taklid mula-mula lagi. Sebab tu kalau taklid lagu tu, dia kata baik tu dah. Takbir semula. Ni banyak kita tak erti bab lagu ni. Dia panggil bab memutuskan semayang ataupun taklid memutuskan semayang ataupun taraduk. Taraduk ni mana kata sekali berasa nak berhenti, sekali berasa nak semayang. Lagu tu pun dia kata batal. Ni nah. Kita mari kau ni. Habis tu dia panggil bab ni Faslun fi makruhati solah, dia kata ini suatu pasal pada menyatakan yang makruh bagi semayang. Makruh bagi semayang. Ni makruh. Makruh ni kalau kita buat, dia panggil tak boleh pahala lah. Kalau kita tinggal, makna kata boleh pahala. Makruh. Apa dia makruh dalam semayang? Makruh pun tak molek lah. Dia jangan dia buat dalam semayang. Sebab kita buat benda makruh ni, dia panggil tak boleh pahala lah. Dia kata dan makruh ia berpaling dengan mukanya melainkan kerana hajat. Paling dengan muka saja, bukan dengan dada dia. Paling muka saja. Paling setakat muka aja. Tu pun paling sekali ya. Bukan kata paling 2 kali bah 3 kali betul-betul atau batal. Ataupun paling dengan dada. Paling dengan dada pun batal tak? Walaupun sekali sebab dia panggil paling daripada pihak kiblat, batas semayang. Maksudnya paling makruh ni paling muka saja, bukan dada dak. Dia kata paling muka tu dia kata makruh. Makruh.
dan melihat ke langit. Ada tak? Kita semayang ni mata duk tengok di atas. Duk tengok bernama tahu. Duk tengok ke langit. Tu dia. Tu pun dia hukum makruh gak. Dia panggil raf'ul basar ila sama. Dia panggil kita akak pandangan mata tu naik ke langit. Maksudnya duk tengok ke atas. Dia kata makruh. Sebab dia sunatnya kita tengok turun ke bawah. Turun tepat kita sujud. Tengok turun tepat kita sujud. Apabila kita lengak naik atas tu dia kata makruh. Tu dia. Dan dia kata menyangkalkan rambut ataupun mengikat kain seperti orang hendak bekerja. Ni pelik lagi ni. Tu pun makruh kak tengah-tengah nak semayang duk jeruk rambut. Tu tak boleh kak. Dia panggil ada setengah orang ni bawa melek sujud tu orang tu dia ambil tangan dia kain rambut dia ada kak. Rasa takut rambut dia berlapik tu semua tu makruh. Kita duk pegang rambut tengah duk semayang. Ataupun dia kata mengikat kain apa tu kak. Kita duk ikat kain dalam semayang tu. Sebenarnya dia panggil tangan kita ni. Tekah kita duk semayang tu tamneng dia duk betul ni dah. Duk betul ni dah tamneng tangan kita tu. Kalau kita duk galik duk sipo, duk ikat kain tu makna kata kita tubik daripada tamneng dia. Makruh lah. Pasal sunat kita bawah sini. Bawah dada. Dia sunat duk sini. Apabila kita gimbik letak kat lain itu dia panggil makruh lah. Sorry. Bisa kita duk semayang. Untuk kain kita keluar. Betul? Kalau rujuk tak rujuk lah kan. Belum tak sikit kena ada yang tu kan. Tu dia panggil caping. Lihat tu caping tak apa. Kalau tak pakai segerah tu. Segerah tu orang geruh. Tu. Ni tak ada deh, dia saja-saja yang panggil ni. Saja-saja duk main tarik kain, sipo kain, selit kain baik tu dia panggil ni. Tu dia panggil caping dah. Darurat pasal kain nak segelah. Tu. Dia pun tahan kain sebab tu dia panggil sebelum kita nak semayang ni dia kena kita sempurna daripada awal lagi lah. Jangan hidup gaduh sipan tengah semayang. Seperti orang hendak bekerja ataupun dia kata atau dihantar tangannya kepada mulut bermain-main. Dia panggil ambil tangan pekuk mulut. Semua tu dia panggil makruh sebab doyak dah. Tangan ni tamneng dia duduk di sini, duduk di bawah dada. Apabila dia ambil di bawah sini tu mana kata hilang daripada sunat. Jadi makruh pula. Ambil tangan bawah di mulut. Padahal tak ada apa-apa deh. Bermain-main saja dengan tiada hajat. Tapi supaya kita hajat tak apa. Darat dia menguak mari ni. Tu dia panggil hajat tak ada apa-apa. Ni saja gitu. Tepek tangan di mulut. Dengan apa? Dengan tidak ada hajat. Dan menyapuh debu pada muka. Balah tu kak. Kita menyapuh debu pada muka ni. Baru kita sujud bah. Sami Allah. Baru kita sujud bah tu. Allah Akbar tu. Siapa yang duk sapuh. Ni sapuh debu di muka tu pun dia kata makruh. Sebab tangan kita ni. Biduk buat benda lain. Tu dia panggil makruh. Dan meratakan anak batu pada tempat sujud supaya turak. Tapi kita ni jaranglah. Sebab kita semayang di atas. Dia tempat molek dah. Tapi kalau semayang supaya zaman sahabat dulu dia panggil semayang atas pasir. Atas pasir ni sebelum nak sujud tu dia kena sapuh dulu. Sebab apa nak sujud nak letak dahi tu dia batu. Bahawa dia tu Allah Akbar. Dia ambil tangan sapuh. Supaya jadi sama. Lepas tu dia boleh letak dahi. Dia kata sapuh anak batu. Balah tu gak dia kata makruh gak. Pada tempat sujud ataupun berdiri sebelah kaki. Yang ni pelik Semayang berdiri sebelah kaki padahal dia ni ada dua kaki. Tapi kalau dia kudung sebelah tu tak payah tu deh. Dia sebab dia kudung sebelah. Ni ada dua belah. Tapi dia berdiri sebelah kaki saja. Ni supaya duk main-main dalam semayang. Semayang tak punya nak kaki. Orang bertarung dunia kita main.
Hak tu dia panggil, kalau misal kata dia mengganggukan kita semayang. Paman lebih lagi dia membuka derah. Sebenarnya lagu ni terasa ni kita kena katuk terus pun tak apa, ataupun kita slow suara atau bunyi sikit, jangan banyak. Tidak apa katuk terus pun tak apa. Lagu tu ni. Ni buka apa bunyi derah dah. Lepas tu kalau kita tengah nak semayang tu dia bunyi suara derah buat pada ganggu orang semayang tu. Hak tu tak leh kak. Buat pada jadi cacuk dalam semayang dengan duk bunyi terasak dia. Hingga sampai orang baca pun jadi cacuk. Hak tu caping nak kena katuk lah. Caping dia panggil hajat. Kalau kita gerak tak ada hajat tu sungguh dia kata makruh ni kita ada hajat. Sebab apa kalau kita tak katuk habis sotai masjid tu pakai bising dia habis dia punya kiau kita mai buat suara pelik tu. Suara siapa ayam kukuk tak pukuk tu lebih lagi tu kiau bunyi dia tu dia. Dia pun tapi kalau bunyi sikit-sikit tak apalah. Bunyi dengan bahawa tak jadi ganggu orang ataupun tak jadi mudarat orang lain. Tu hidup bunyi gitu. Tapi kalau agak kata mudarat orang lain ataupun jadi cacuk orang semayang, hak tu mu kena katuk. Katuk tu dia panggil caping. Supaya kita wayak bak gau gata saat ni dia caping dah mari. Hak dia kata makruh ni dia kata saja-saja. Giduk ambil tangan boh di mulut dengan tak ada hajat apa-apa. Kalau tak ada hajat tu dia panggil makruh. Tapi hak ni dia panggil hajat. Kita ada hajat caping mari. Nak kena katuk. Tapi itu pun jangan gerak sampai 3 kali. Dia gerak kita tu jangan sampai 3 kali. Kalau gerak sampai 3 kali, tu batal. Dia gerak sekali, katuk tu, cukup. Duk cari tempat katuk tak bertemu dah. Duk mana tempat katuk ni, dia agak masuk, ada agak pasal tu. Terjaga minyak lain. Ada mau pasang derah sungguh-sungguh ni. Bunyi hak pelik-pelik tu, duk kongkeng. Tak tahu nama. Jadi hak tu kita sepatutnya kita belum nak semayang jadi kita tu siap-siap. Katuk siap-siap pun tak apa. Hak jadinya lupa lupa nak katuk. Pelik kata orang pun nak tahu tekah tu. Tahu tekah mengarik tu nak semayang tu. Keling tekah ni tak tahu ni. Sebab tu jangan nak tengok dia nak tahu ni. Nak tahu kan ni nak tengok dia kata ini pian ni nak semayang jangan macam ni. Tekah ni tak boleh ni. Kadang ada agak tengah malam orang tidur punya keting punya dia. Kalau tahu tengah malam ni mana kata nak wayak orang mati tidak tu. Lepas tu orang doktor dah ni tak ada dia kata nak tahu lagu ni dah. Kalau tahu ni dia panggil bukan dia lah. Hak caping benar-benar dia kata kalau bah naik nombor pukul apa ni? Pukul 2 malam. Ada tu. Orang mudarat benar tu. Dia panggil caping benar tu. Tahu mari. Dia ambil. Sebab apa di mana wayak kata ada mati, ada belaga, ada apa, ada benda-benda pelik-pelik. Tu dia. Ambil tengok, dia kata dia di hospital dah punya kata dia. Hak pesen tu. Tidak kita tak tahu dia pian tu dah. Tak ada pian tahu dia pian tu. Kita mari dia kata diri sebelah kaki dan semayang sangat hendak buang air kecil ataupun air besar. Supaya tu gak makruh gak. Kita semayang tu mana kata doa. Nak buang air kecil, air besar. Berasa nak kecing, berasa nak berak tu dia. Tak boleh gak. Ataupun menahan angin supaya tu gak. Dan berludah pada yang lain daripada masjid pada sebelah hadapan ataupun sebelah kanan. Tu dia. Dan berludah di dalam masjid itu haramun haram. Ni nak ya. Dia kata sini kita ludah pada lain daripada masjid lah, bukan dalam masjid dah. Kita supaya kata kita semayang di surau lapis tu. Kita pergi ludah ataupun semayang di padang tak apa deh. Kita pergi ludah sebelah depan ataupun sebelah kanan makruh nah. Walaupun semayang tak bercara. Ni kita ludah sebelah depan sebelah kanan makruh. Dalam semayang semua. Tak semayang pun terparak. Kita nak ludah ni tak boleh ludah depan ataupun ludah sebelah kanan tak boleh.
Dia betul kita nak ludah ni kalau sebelah kiri tak apa ataupun di bawah tapak kaki. Ludah bawah tapak kaki ataupun sebelah kiri. Situ kalau nak boleh nak ludah. Ataupun jika lain daripada masjid, bukan masjid. Tapi masjid payahlah kita nak ludah sini pasal kita molek dia dengan ada mozaik apa. Zaman dulu dia pasir. Dia masjid zaman Nabi dulu dia pasir, tak ada mozaik apa kita deh. Pasir betul-betul. Lepas tu dia bawa nak ludah ke, dia ludah wah kaki, ambil pasir kamu. Ambil pasir kamu. Kita sini, kalau ludah, duk setapak gitu. Nak kamu apa, tak boleh. Sebab tu kita ni tak boleh ludah dari awal. Ni kalau luar masjid. Kalau bukan masjid lah, tapi kalau kita ludah dalam masjid, tengok mana. Dia dan berludah di dalam masjid itu haramun haram. Ludah dalam masjid ni dosa nah, haram. Sebab masjid ni dia kita kena jaga daripada benda cemah-cemah najis-najis. Supaya kasut betul tak? Kasut ni kalau misal dia kena najis, dia kata haram lah kita bawa masuk dalam. Masuk masjid tak boleh. Walaupun kita bukuh dengan plastik pun, dia ada najis dia lekat situ, tak boleh masuk. Masjid ni kalau misal kita pergi bunuh nyamuk ataupun pergi bunuh semut seekor tak parah. Dalam masjid. Dia kata kita katok nyamuk tu kita tuk dalam masjid tu. Dia kata berdosa dah, haram dah. Sebab dia panggil bakar tu dia hukum najis dah. Bakar nyamuk tu dia hukum najis. Bakar semut hak kita katok saat ni tu dia hukum najis. Lepas tu kita pergi tuk dalam masjid. Dia sebenarnya kalau kita katok nyamuk seekor dalam masjid, kita kena usung pergi tuk di luar. Kena pergi tuk di luar. Walaupun nyamuk seekor pun, walaupun semut seekor pun, dengan sebab dia ni masuk dalam kata bakar jadi najis. Najis ni haram kita masuk dalam masjid. Sebab tu kena gituk di luar. Tu dia. Ludah pun haram tak? Ludah ni dia bukan najis. Elio kita dia tak masuk dalam najis tapi dia masuk dalam kata benda yang diluati. Benda yang kita mengalung perut dia mari. Sebab tu kalau kita ambil Quran ni, kita gituk di tempat yang dia maduk ludah-ludah situ tu, kita jatuh gak, murtad gak kita. Jatuh agama. Sebab apa? Dia panggil ludah ni masuklah benda yang mustaqzat Arab panggil dia. Mustaqzat ni benda yang dibilang jejek lah. Walaupun dia bukan najis. Dan dia kata melebihkan tunduk pada rokok makruh juga. Dia kita melebihkan tunduk. Padahal tunduk ni dia setakat sebawah-bawahnya ialah tapak tangan sampai di lutut. Tu sebawah-bawahnya. Tapi kalau misal dia tunduk Allah Akbar, tangan dia pegang di betih di bawah tu. Tu bodoh cana tu orang bawah tu. Dia panggil lebihkan rokok tu. Dengan bahawa rendah kepala lagi pada punggung, hak tu dia panggil lebih pada rokok. Hukum dia makruh tak? Makruh tak nah. Sini dia kata melebihkan tunduk pada rokok, dia kata makruh. Banyak bab makruh ni. Dan membaca surah pada rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat. Kita baca surah rakaat ketiga, rakaat keempat makruh tak? Sebab surah ni dia sunat kita baca rakaat pertama, rakaat kedua, kita pergi baca rakaat 3, 4. Makruh tak? Jangan nak pergi baca dah tu. Jangan nak baca ni. Dia kata lagi, melainkan sudah dilalunya yang pertama dan yang kedua. Lanik lagu ni supaya kata kita mari lambat. Kita mari lambat. Tak ada yang nak baca. Hak tu boleh. Ataupun kita baca, tak ada nak baca lah rakaat pertama, rakaat kedua tak ada nak baca, boleh kita buh rakaat 3, rakaat 4. Maka dibacalah pada kedua-duanya. Tu dia. Rakaat ketiga 4 tu. Dan dia kata memanjangkan tasuk awal. Supaya tu kak, kita panjang tasuk awal. Makruh kak. Makruh kak kita panjang tasuk awal tu, kita baca lama situ ni. Tu dia. Dan dia kata meninggalkan membaca doa pada tasuk akhir. Dia panggil doa ni doa sebelum kita nak beri salam. Kalau kita tinggal dia makruh tak? Ada kita baca ni Rabbi firli ma qaddamtu tu.
ma qaddamtu wa ma aqartu wa ma asrartu. Doa apa tak apa deh. Tak mesti tu. Kita make doa apa tak apa deh. Dia punya doa hak bersakut paut dengan akhirat. Dia make doa hak pesing akhirat. Dia baca sebelum nak beri salam. Selepas daripada kita kata Hamidum Majid. Bahasa Hamidum Majid tu, kita baca doa situ, ikut doa apa tak apa deh. Tapi naknya doa hak pesing akhirat. Dia kata kita baca tu, sunat situ. Kalau siapa dia tinggal doa sebelum nak beri salam tu, dia kata makruh. Makruh sini tengok. Meninggal membaca doa pada tasuk akhir. Tu hukum makruh tak. Dan menyerta dengan imamnya pada segala perbuatan semayang. Kita serta dengan Tok Imam. Tok Imam rokok, kita rokok. Tok Imam iktidah sama seri dengan Tok Imam. Gadah-gadah nak pergi dia dulu pada Tok Imam. Dia. Kalau dia pergi dulu pada Tok Imam dengan sengaja, hak tu haram dosa. Supaya Tok Imam tak rokok lagi. Tok Imam tak rokok lagi, dia Allah pergi rokok dulu pada Tok Imam. Tapi dengan sengaja. Dengan sekalian dia bukan kata dengan lupa tak. Allah Akbar. Tengok Tok Imam tak lagi. Dia kata haram dosa. Lepas tu, dia tak sunat kembali dah. Kena nanti situ. Nak kembali klik tak boleh. Tapi kalau kita lupa, ataupun kita dah ingat kata Tok Imam turun dah, kita pun Allah Akbar, tengok Tok Imam tak turun lagi. Tu tak berdosa. Tak berdosa sebab bukan kita sekalian. Patuh hak tu sunat kita kembali klik. Sunat kita kembali hidup betul klik. Nanti Tok Imam turun dulu, kita turun belakang badan dia. Sunat kita kembali klik. Patuh dia kata apabila kita kembali klik, jadi supaya kita rokok 2 kali lah. Jadi hak tadi kita rokok dah sekali, Tok Imam tak rokok lagi. Lepas tu kita bidah naik klik. Tok Imam rokok dulu, baru Tok Imam rokok, kita pun Allah rokok. Jadi supaya kita rokok 2 kali lah. Tapi hak tu dia tak bilang 2 kali. Ni sebab hak dulu tu dia kata lam yuhsak. Kalau Arab dia panggil lam yuhsak, dia tak kira hak tu. Dia tak kira. Bukan tambah rukun. Bukan tambah rukun. Setengah dia kata, jadi mu rokok 2 kali tambah rukun. Batas mayang tambah rukun tak. Di dalam kitab dia kata hak tu dia kata lam yuhsak dia panggil. Lam yuhsak tu mana kata dia tak kira hak tu. Bukan tambah rukun. Sebab dia sunat kita kembali klik. Apabila kita pergi dulu pada Tok Imam dengan lupa lah. Lepas tu Tok Imam tak turun dia, kita pun naik betul klik. Lepas tu nanti Tok Imam turun. Tok Imam Allahu Akbar. Kita baru turun dia. Makna kata sunat kita kembali. Kalau kita lupalah, tapi kalau kita sekalian turun, sekalian pergi rokok sebelum Tok Imam, dia kata tak sunat kembali dah. Mungkin nanti situ. Nanti situ. Sebab kita duk ikut dia. Kita duk ikut Tok Imam. Sebab kita tengah duk ikut dia. Cepat tu tak? Tak. Sebab kita duk ikut Tok Imam, dia salah tengah-tengah duk ikut Tok Imam ni dak kena sujud. Sebab dia Tok Imam tanggung habis. Kalau kita buat salah tengah-tengah kita duk ikut Tok Imam tu, tu dia tak kena. Tak kena sujud. Tapi kalau kita seorang tak boleh tak boleh. Dia kalau kita seorang tu dia tengok kalau misal kata kita pergi buat satu perbuatan yang membatas semayang kalau sengaja dan tak batas semayang kalau lupa, tapi kita buat dengan lupa, tu dia kata sunat sujud sahwi. Kita buat dengan lupa lah. Tapi benar tu kalau sengaja batal. Tapi kita buat dengan lupa, dia tak batal tapi sunat sujud sahwi. Supaya misal kata kalau lebih rakaat, lebih rakaat ni sepau ni. Dia kita semayang 4 rakaat. 4 rakaat Tapi kita pergi naik rakaat kelima dah, tapi lupa lah. Allahu Akbar. Naik rakaat kelima dah. Lepas tu baca Fatihah pun setengah dah. Ihdinas siratal mustaqim dah, setengah dah. Lepas tu khabar tu, aku lebih dah ni. 5 dah ni. Jadi mana kata hak tu dia tak batas semayang. Sebab kita lupa. Tapi kalau kita sengaja batal tu.
Kalau kita sengaja pergi naik rakaat kelima dengan sengaja, hak tu dia batal. Tapi hak ni tak batal dengan sebab kita lupa. Jadi sunat sujud sawi. Sunat sujud sawi. Kena berhenti selalu dah. Kena turun selalu, jangan ada hubung lagi. Ni, tengah orang ni kata, "Hai, tak leh lah aku baca setengah, nak baca habis." Ni. Setengah orang kata apabila dia nak betul tu tak leh turun dah lah. Dia pun baca tu. Kalau mau baca lagi batal sudah. Dia tak suka kita tinggal tahiyat awal. Kita tinggal tahiyat awal, kita nak berdiri Allahu Akbar betul, atau tak boleh turun. Baru kita khabar tu, lupa nak baca tahiyat awal, atau tak boleh turun. Sebab apa? Sebab tahiyat awal tu sunat. Hak ni rukun dah ni. Tapi hak lupa rakaat saat ni bukanlah tu dak. Lupa rakaat saat ni kalau mu terak lagi, mu tahu kata lebih dah, mu terak lagi batal sana. Kita tahu dah kata ni lebih dah ni. 5 dah ni. Kita kena turun selalu dah. Ikut mu ingat di mana kena turun lalu dah. Tak boleh duk terak lagi. Sebab dia batal mayat. Ni banyak orang tak reti ni. Banyaklah kita duk perhati tengok. Setengah tu naik pada rakaat kelima tu. Makmum bertegar, subhanallah, subhanallah ni. Makmum duk nanti bawah tu sebab kita tahu dah kata lebih, kita pun nanti situ. Nanti dia tahiyat akhir tu. Tapi tak imam tak mau turun. Duk pergi lagi. Makmum duk subhanallah, subhanallah. Tak mau turun sebab dia faham kata tak boleh turun. Kalau balah tu kita kena mufarakah. Sebab kita tu kata dia batal dah. Kalau misal kata dia tak turun terak lagi lah. Pada dia tahu dah. Dia. Tengok. Hak ni dia panggil kita kena turun lah. Lepas tu sunat sujud sawi dia. Dia panggil sunat kita kena sujud sawi. Masalah saat ni. Hujan dia. Kakak kita mari kat ni. Mana ni? Bab makruh ni. Makruh ni banyak ni. Ni makruh banyak lagi ni. Kita baru baca banyak lagi lah tengok. Dan dia kata menyaring tepak sir dan sir pada tepak nyaring supaya tu kak. Nyaring ni kita baca derah, tepak sir iaitu tepak yang sunat kita baca perlahan. Sebatas sembahyang ni sunat kita baca perlahan. Sebatas sembahyang zuhur, sembahyang asar, sunat kita baca sir, baca perlahan. Baca qahar. Tapi dia time derah. Bismillahirrahmanirrahim derah. Ataupun sembahyang ni hak pesen jahrin. Sembahyang hak pesen baca nyaring tapi dia pergi baca sit, baca perlahan. Sebab mengarik ni baca slow, tak bunyi tu pun makruh gak. Makruh gak. Dia kalau tepak nyaring kita baca nyaring, kalau tepak sit kita baca sit lah. Dan makruh sembahyang pada tepak sembelih. Tepak sembelih lembu, sembelih unta, sembelih kambing. Walaupun dia suci, walaupun suci, tu dia. Tapi makruh. Kita tepak-tepak sembelih ni jangan ada sembahyang dia. Tepak sembelih lembu, sembelih binatang ni. Tu dia panggil makruh situ. Dan tepak tahi, tepak najis, tepak tahi ni. Tu dia. Walaupun kita lapik, kita ambil guni tebal-tebal lagi lapik, tapi kawasan tu tepak najis. Makruh tak? Dia panggil makruh tak? Kalau maya pandai. Kalau maya pandai ni kita kata anjing tu kadang-kadang lalu waktu baik waktu kan. Lepas tu, bagaimana itu? Biasa bukan tepak najis. Dia tepak najis ni tepak untuk tok najis lah. Tepak untuk sapah, tok najis lepas tu. Tepak kanan-kanan lembu, kanan kambing lagu tu lah tepak najis mari. Tapi padang ni dia bukan tepak najis, asal dia. Tapi cerak dah. Masjid ni bukan tepak najis, tapi cerak dia ada najis. Tik cicak, tik apa dia kena ada lah. Padang ni asal dia bukan tepak najis, tapi cerak dah. Dia dengan menatang duk pergi berak apa dia pasal dia. Kita tengok asal kalau tepak najis tu tak boleh lah. Asal dia tu, tepak dia tepak najis. Tapi hak ni
Bukan tempat najis, cuma dia ada najis. Tu tak apa aku tu. Kubur pun makruh tak? Tengok dia akan cerita. Dan pada tengah jalan di dalam negeri. Supaya tak? Dia tengah-tengah jalan duduk lalu-lalang. Pada tengah tempat negeri lah. Kapung. Kita lumayan ikut celah-celah lorong-lorong. Jalan lalu-lalang. Dia makruh tak? Dia lagi pun tak kosong tak? Tengah duduk semayang tu lalu belakang ni. Saat dia ni lalu dia panggil tak kosong dah. Ataupun pada jurang bukit. Jurang bukit ni pun tak apa molek kat dia. Tu dia. Ataupun tempat lalu air. Tak molek kat tempat lalu air. Dia tempat lalu air. Tak muh kat rupanya ni. Dia. Dia panggil jurang bukit dengan tempat lalu air ni, dia panggil tempat kawasan jin dia berhidup. Jin dia berhidup tu. Dan sembahyang pada tempat masjid Nasara ataupun masjid Yahudi. Kita panggil gereja lah. Dia panggil gereja Nasara, gereja Yahudi. Ataupun pergi sembahyang di selawak tu boleh tak? Di wak lah, di wak siang. Dia kata sembahyang tu sah supaya di gereja Nasrani kita sembahyang sah. Di gereja Yahudi pun kita sembahyang sah. Naknya tempat tu cuci lah. Cuci tak ada apa lah. Dia kata makruh kita pergi sembahyang tu. Supaya kita pergi sembahyang di selah ni. Hak Tok Cha duk dikir. Ada Tok Cha duk dikir pagi ada. Kita pergi tak ada tempat nak sembahyang. Pergi sembahyang di tempat Tok Cha. Dia kata sembahyang tu sah tak? Sah sebab dia suci. Kita suci malak lah. Tapi dia kata tak lepas lagi pada makruh tak? Makruh ni. Makruh. Dan tempat berhenti unta. Ni makruh siap dah. Tempat berhenti unta. Unta ni apabila dia makan dia pergi beradu teduh di mana situlah. Sepal lemung kita bagi minum air siap, dia pun pergi berhenti di satu tempat. Dia panggil tempat berhenti dia. Dan di atas sutuh Kaabah. Ni tak ada umayyan dia atas sutuh Kaabah. Makruh tak? Pada kain yang bertulis berupa-rupa. Ni. Ni banyak kali. Dia banyak tak reti. Orang kita ni belana. Dia panggil baju kain hak kita pakai saat ni. Ataupun baju tak kira lah. Yang bertulis. Wak lipo tak lipo. Kadang wak cak ibu tangan, cak tapak kaki pun ada dia. Cak laba, sarang katu ada belakang, atas belakang tu dia. Macam-macam ni. Kali dia pitang tak pitang tu lah. Maya maaf tu lah. Maya maaf ada pitang lagi atas belakang dia. Tak tahu dia. Sepatutnya kita ni nak molek lah minta leh sari dia. Sari maaf ni kita tak usah pakai lah. Dia habis hak kosana apa nama. Dia tu baju lagu tu dia mau beri tu bukan untuk pakai ni dia. Untuk pakai kose nu lagi pun kita bukan tak boleh pakai wak ni baju baik tu, baju baik orang Cek Peri baju orang Cek Peri ni dia panggil baju bukan baju molek untuk pakai wak kerja kana boleh wak pakai menebah itu boleh ataupun pakai duk saja rumah tak ada apa-apa tapi kalau kita nak pakai semayang kita sagi mek lah dia baik-baik hak lain tapi itulah banyakkan kita ni ada tak dia padahal baju lain pun ada dia ada tapi hari Maat ni duk tengok ada lagi duk pakai baju cak timang kilo duk atas belakang ada lagi ni macam-macam ni tu ya. Sebab tu dia tak tu dia tu. Ni. Kadang cak butir pun ada ni. Butir 2, butir 3 di atas belakang ni. Dia. Tu dia musim dia. Musim tu dia pakai je tu. Ada lamai, dia panggil dia lamai. Kalau kita nak tengok di sini dia katakan makruh ni, makruh. Dia kata pada kain kita semayang pada kain yang bertulis. Yang bertulis ikut tulis apa? Sebab satu lagi dia lagu ni. Orang belakang ni wak pada tak kosong tak?
Masa dia duduk dia duduk patik kita duduk main belakang dia duduk patik tu. Ni. Sebab tu dia panggil gambar-gambar ni kita kadang-kadang duk parti dia. Pas jadah ni kita macam-macam dalam ni dia buat dia. Dia. Gambar tu gambar ni. Pasal dia panggil dia mau buat daripada asal sana mari lagu tu dah. Dia betul sebenarnya sejadah ni dia kena beri tak sawi ada gambar. Walaupun gambar Baitullah pun tak mahu. Sebab apa? Tengoklah kalau gambar Baitullah. Kita duduk di sejadah kita pun Allah tengok semayang ni. Aku tawah dulu duk tu. Dah ingat aku haji Mekah dulu dia. Tu dah tu aku pusing kat tu dah tu. Dah ingat tu. Padahal dia dak semayang tu. Dak semayang ni Allahu Akbar tapi ni. Lebih lagi teruk bahasa ni. Ni bahasa lagu ni. Sebab bahasa ni dia buat lai ni tu kadang-kadang baru kita tengok lama-lama dia nak tubik rupa mari. Nak tubik sepuluh gasi tak gasi macam-macam tengok petaring mari dia. Pasal tu dia kata balalah makruh. Makruh ni. Dia. Sini yang bertulis. Dia panggil kain yang bertulis ataupun berupa-rupa lah, gambar lah. Berupa ni kita kata gambar tu gambar ni tak kira lah. Nama tu nama ni, akar tu akar ni. Ataupun sesuatu yang melalaikan semayang. Sesuatu yang melalai. Dia panggil jalo-jalo tak boleh lah. Dia melalai semayang. Dia tambah lebih orang Tina. Lah ni dia timur fashion baru lah ni. Kain kelekong pun ada warna-warni lah ni. Dia dulu tak ada kain kelekong putih lah ni dengan cak biru, cak di belakang ni. Lepas tu bunga pelak-pelak tu ni. Molek belakang ni. Dia semayang depan kita ni. Aku nak perhati tu ni. Dia ni beli kain kelekong di mana saya pun nak kain tak esok hari ni. Bahawa dia sudah mayang setelah aku nak tanya. Dia kata, mu beli mana? Siap dia. Tengah tak semayang, dia fikir pelan-pelan kata hati dia ni sudah sehari aku nak tanya dia. Jadi semua tu melalaikan. Melalaikan. Sebab tu dia kata tiap-tiap benda yang melalaikan, tak kira dengan tulisan, dengan luak lai penama pun semua tu dia panggil makruh belaka. Makruh belaka. Nak molek kita pakai hak kosong-kosong ni. Tak ada apa. Kalau putih-putih, kalau hitam-hitam, kalau biru-biru, ni tak ada jadi luak lai apa. Tu molek kali. Kau sikit dia. Dan semayang serta dibalukkan mulutnya. Baluk mulut balah tu kak. Dibaluk nah. Balik lantar baca baluk ni. Nak baca belik dah so ni baluk ni. Baluk mulut. Kat mana tu? Pakai mesh boleh tak? Nak balah tu kan ni. Kita ambil pekuk mulut ni. Hasil ni dia kata baluk mulut. Mungkin kita baluk tu dengan kain kan dengan penama tu masuk belakang tu. Sebab tu sini dia kata dan semahyang serta dibaluk akan mulutnya ataupun sangat mengatuk. Tu siap dah. Mulut ni tak boleh baluk. Nak molek tak usah pakai meh lah. Tak usah pakai lah. Dia kita nak baca apa payah tak? Bawa baca moi kadang-kadang dia payah nak baca ni panggil. Pakai meh ni. Baik kita buang biasa ni tak ada apa dia. Tu. Lepas tu lepas badan tu pakai lepas badan tu pakai tak apa. Tekah nak semayang tu dia. Tekah nak semayang tu kita buang dulu. Lepas tu sudah semayang pakai tak ada apa-apa dia. Mengatuk. Sebab tu kak dia panggil sangat mengatuk. Dia kata makruh kak. Dia duk luyuk sampai nak tumai dah dia panggil dia. Mengatuk dak. Tu pun dia tak boleh kak nah. Kita nak semayang tu dia kata sunat kita masuk dalam semayang tu dengan hal keadaan cergah. Cergah ni mana kata tak mengatuk lah. Masuk dengan cergah. Tu sunat ni kata dia. Bahawa kita masuk dengan hak keadaan buyuk mata tu, dia kata makruh lah. Sebab dia buat pada tak kosong. Kita ambil anu lah deh, sehari deh. Ambil anu sehari. Ambil anu sehari deh. Tanda setiap apa kita ambil sehari. Baca 2 buah. Baca sebuah lagi. Kita baca sebuah lagi deh. Ni arak sikit dia tak apa dia. Baca arak sikit. Dia bahasa dia arak ni dia baca agak ni.
Kita kena lalu gak, kena asal agama kita ni dia mari dengan Arab ni, mari bahasa Arab. Sekurang-kurang kita boleh lalu dengan bahasa Arab gak sikit pun tak apa dah. Dia kata wahaka Syaiku Abdillah Al-Yafi'i. Ni hikayat juga, cerita hak dia royak. Dia kata wahaka dan menghikayat oleh Syaiku oleh Syekh Syekh apa ni, Syekh Abdillah Al-Yafi'i rahimahullah fi kitabihi, di dalam kitab dia. Dia sebut dalam kitab dia lah. Dia tu kitab dia tu Raudi Rayahin, tu nama kitab nah, Raudi Rayahin. Dia tak annahu, bahasanya sya'an pekerjaan. Kana fil umamil madiyah, dia kata adalah pada umat yang lampau. Umat madiyah ni umat hak dulu-dulu lah. Umat lepas-lepas dah dulu. Ada pada umat dulu, Malikun, iaitu seorang raja. Malikun ni bahasa Arab ni kita panggil Malikun, iaitu raja. Tamarroda ala rabbihi, yang dia deraka. Tamarroda ni mana jahat, mana terderaka ala rabbihi, di atas Tuhan. Raja ni dia deraka nah. Tapi banyak golekkan raja ni deraka lah. Zaman dulu dia panggil zalim. Dia deraka apa? Deraka ala rabbihi, di atas Tuhan dia. Faghazahul muslimun, kemudian memerang akan dia, akan Malikun raja ni muslimun oleh orang Islam. Asal dia tu bukan Islam raja ni, tapi diperang oleh orang Islam. Orang Islam diperang dengan dia ni. Fa'akhazuhu, kemudian mentangkap, higak nah. Orang Islam dia higak akan Malikun, akan raja ni, asiron, hak keadaan jadi orang kena tawan. Jadi calai lah, kalau bahasa kita panggil calai. Jadi orang Islam di perang tu, dihigak dia buat calai. Buat jadi tawanan. Faqalu, kemudian berkata mereka itu muslimun, orang Islam. Orang Islam, bi'ayyi qitlatin naqtuluhu, dengan barang manakah bunuh, naqtuluhu, kita nak bunuh akan dia Malikun raja ni. Kita nak bunuh cara mana? Kita nak bunuh dia, tapi nak bunuh cara mana? Nak bunuh gantung tekak ke, nak pacung ke, nak boh dalam tepayan ke, nak boh dalam kawah ke, kena nak bunuh lagu mana? Ni raja ni. Dia nak azab lah. Dia kata bi ayyi qitlatin, dengan barang manakah qitlatin, bagai bunuh, kita nak bunuh akan raja ni. Fajtama'a ra'yuhum, kemudian dia kata berhimpunlah oleh pendapat mereka itu muslimun, jadi pakat memusyarak lah, mengeluarkan pendapat. Ala ayyaja'alu lahu, di atas bahawa menjadi mereka itu muslimun akan lahu, bagi Malikun, bagi raja ni, kumkuman, iaitu satu periuk. Kita buh lampu periuk besar. Kawah lah kita sini panggil kawah. Aziman yang besar. Kita buat kawah besar tu, buh jalan kawah tu. Lepas tu minyak api. Seksa ngoh. Lagu mana ni kita tengok ni. Wa yaj'aluhu, dan menjadi mereka itu muslimun akan dia, akan Malikun raja saat ni, fihi, di dalam kumkumin tu. Di dalam periuk besar tu. Dia ambil buh dalam periuk tu, minyak api. Tu. Watu qadu tahtahun naru, dan dipingat di bawahnya, di bawah kumkumin, di bawah periuk besar saat ni, naru, api. Mana dia pingat api di bawah. Dia ambil buh dalam periuk, lepas tu pingat api. Azab sungguh lah. Ni azab sungguh. Wala yaqtuluhu hatta yuzikuhu tu'ma azabi, dan tidak membunuh mereka itu muslimun, orang Islam, akan dia Malikun raja ni, hatta yuzikuhu, sehingga memberi kecap, memberi rasa lah akan dia Malikun raja ni, ta'mal azab, akan kecapan azab. Dengan bawa dia nak bunuh tu, nak beri rasa azab dulu. Sebelum dia nak mati tu kena ingat api ni.
Tu azab sungguh lah. Orang zaman dulu dia buat sungguh. Dia ingat api untuk nak beri azab. Fa'alu zalika, kama dia membuat mereka itu muslimun zalika demikian itu. Mana kata dia pingat api, dia ambil kawah buah tah. Tu dia. Bihi dengan malikun seorang raja tu. Tiba-tiba faja'ala yad'u alihatahu. Raja ni raja kafir, bukan raja Islam dah. Faja'ala, kama dia masuklah ia malikun raja saat ni yad'u alihatahu, dia menyeru akan Tuhan dia. Mana Tuhan dia? Berhala tu lah. Dia menyeru berhala seekor wahidan ba'da wahidin. Dia panggil nama berhala tu, nama berhala ni, sebut habis berhala dia dah sembah tu. Suruh minta tolong dia. Wahidan ba'da wahidin tu mana kata? Seekor lepas dah seekor ni. Ya fulan, dia panggil berhala dia. Wahai fulan si anu, wahai berhala tu, wahai berhala ni. Innama kuntu a'buduka. Dia kata hanya sahaja adalah aku ni a'buduka, aku sembah akan dikau. Dia kata hai berhala, aku duk sembah mung dulu itu. Angkizni, lepaslah akan daku ni. Tolong lepas aku ni daripada api ni. Mimma anafi, daripada barang yang aku ni sedang duduk dalam barang ni. Mana kata lepas aku ni daripada api hak dia maduk azab. Dia pergi sebut berhala hak dia duk sembah tu. Berhala nak boleh buat apa, dia duk kerah kong situ. Falamma ra'a alihata, maka tatkala melihatlah ia malikun raja ni alihata akan berhala saat ni. Turni, tidak mengkayalah berhala saat ni anhu daripada malikun, daripada raja tu syai'an. Mana kata dia tak boleh beri pertolongan apa pun. Minta dia berhala tu pun tak boleh buat apa. Minta dia berhala ni pun tak boleh buat apa. Dia pun paling tak mahu dah. Rafa'a ra'sahu, mengangkatlah ia malikun raja ni ra'sahu akan kepala dia ila sama pada langit. Dia pun lenggak naik langit. Lenggak naik langit. Waqala, dan berkata ia malikun raja, la ilaha illallah. Baru dia mengucap la ilaha illallah. Sebab apa? Dia tak percaya dah mengatakan berhala saat ni. Dia panggil seekor tu pun kerah kong, panggil seekor ni pun kerah kong. Dia pun lenggak naik langit, dia sebut la ilaha illallah. Tu. Wada'a, dan berdoalah ia malikun raja saat ni mukhlisan, hakadang dia saat ni dengan ikhlas lah. Dia minta pada Allah Ta'ala suruh lepas dia ni daripada azab ni. Fasabballahu alaihi, kama dia menuang Allah Ta'ala di atas malikun ni, di atas raja ni, mas'aba ma'in, akan sebagai tuang air minas sama, daripada langit, dengan bawa Allah Ta'ala turun hujan. Dia tengah dia duduk dalam kawah tu, Allah Ta'ala mari tuang air atas langit, iaitu air hujan. Bawa Allah Ta'ala tuang air hujan sini, fa'atilkan nara, kama dia memadamlah air hujan saat ni akan demikian tu api. Mana kata api tu mapuh dengan sebab hujan turun. Tengok deh, Allah Ta'ala nak tunjuk. Waja'at rihun, dan datanglah oleh angin. Mari angin pula. Fahtamalat zalikal kumkuma, maka membawalah, menanggunglah angin tu demikian tu kawah saat ni, periuk dia tu, angin pupuk lagi. Wajah alat, dan menjadilah angin saat ni tu taduru bihi, memusinglah ia angin tu dengan dia, dengan periuk tu, bainas sama wal ardi, di antara langit dan bumi. Mana kata angin tu dia bawa periuk, dia duduk dalam kawah tu lah, mana kata pusing dia antara langit dan bumi. Wa huwa yaqulu, padahal ia malikun raja ni berkata la ilaha illallah. Dia duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelik dia.
faqazafathu ila qaumin, kemudian mencampaklah angin ni akan puyuk tu ila qaumin pada satu kaum. Mana kata puyuk tu jatuh di satu kaum la ya'budunallah, yang tidak sembah mereka itu akan Allah azza wa jalla. Di satu kaum ni dia tak sembah Allah, mana kata kafir. Wa huwa yaqulu, padahal malikun raja tu yaqulu dok berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, dok ngucap tu. Fastakhrajuhu, kemudian bawa keluarlah mereka itu kaum akan malikun tu. Jadi fuak kaum tu apabila puyuk ni jatuh di satu kaum tu, dia pun baik raja tu waktu baik daripada puyuk ni. Faqalu, kemudian berkata mereka itu kaum, waihaka, kesian engkau. Dia kata waihaka, kesian engkau. Malaka, apakah bagi engkau? Apa kamu ni jadi apa ni? Dia. Faqala, kemudian berkata malikun raja sini, ana malikun bani fulan, aku ni jadi raja bagi bani fulan, aku ni jadi raja, dia kata. Kana min amri, adalah daripada pekerjaan aku, wa khabari, dan khabaran aku ni, kaita wa kaita, bagian-bagian. Dia royaklah cerita, dia kata aku ni dulu jadi kafir, duk sembah berhala ni, lepas tu tiba-tiba ni dia mau perang, aku higak boh dalam puyuk ingat api, aku duk berdoa pada tokong aku duk sembah tu, dia kata tak boleh tolong kau. Lepas tu aku mengucap la ilaha illallah ni, boleh ku jadi lagu ni. Wa qassa alaihim qissata, kemudian menceritalah malikul raja ni di atas mereka itu kaum, qissata akan cerita tu, dia pun royak sejarah dia lah, cerita dia hingga sampai habis. Fa'amanu, kemudian beriman habis mereka itu kaum. Kaum hak kafir saat ni pun berdengar cerita dia royak saat ni. Beriman habis tu dah. Masuk Islam habis. Ni kita nak royak. Allah Ta'ala dia nak tunjuk tengok sebentar ni. Sehingga sampai Tuhan dia ni berala-berala tokong-tokong ni tak boleh buat apa. Masa dia desak mari ni. Tapi bahawa dia berdoa pada Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala ni mari ujiannya sampai mampu api, mari angin apa semua. Tu ni dia panggil, ni hak sebenar, Tuhan hak sebenar. Hak dia ni dia panggil pelesu. Tok kau ni, dia bukan Tuhan sebenar tak. Ni kita kita ambil sini lah. Kita ambil di Wahaka sekat tu nah. Ambil di Wahaka. Dia banyak lagi cerita-cerita ni pelik-pelik dalam kita. Kita ambil saat ni lah. Di sana ni. Nak hujan tak ni. Dia hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman ma'ana fadlun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi.